kita baca lagu subuh pagi tadi, ujung tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kerana mu ya aku minta padamu benda tu benda ni Tuhan, kenapa? Fa innaka taqdi, kerana mu jemput tu. Wa la yuqda alaik, tak ada orang boleh lawan putusan. Ini Allah yang kita pegang. Allah yang aku yakin berkata dengan dia ni kerana innaka taqdi, kerana mu buat putusan. Apa saja putusan tak sudah orang lain, mu sudah. Mu kata halal, halal, mari orang kata haram. Mu kata haram, haram, marilah keluar lesen ke apa, tak jadi halal, tak jadi halal juga. Dia mu kata haram. Itu mana fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Mu saja yang memutus, dan tak ada lain boleh buat putusan mengatasi putusan kamu. Ini akidah kita panggil. Akidah yang diajar oleh Allah pada manusia. Masuk dalam telinga Cina, lapu hati perut Cina, Cina Muslim. Masuk dalam Arab, Arab Muslim. Tak masuk dalam kepala Melayu, Muslim, apa nama Melayu tidak Muslim. Ini benda-benda begini kita punya akidah. Akidah makna sipu. Makna sipu, gatal kejap. Apa kita kata akad nikah.